Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Borak Sini, Nana dan Hani. Hari ini kita nak cerita pasal jantung. Oh, yang jantung paling penting. Tak ada, tak bernyawa kita. Ya, betul. Siapa nak mengepam darah ke seluruh badan kita kan? Tapi itulah, kadang-kadang kita pun tak tahu kita ada sakit jantung. Kan sekarang pula banyak kejadian mati mengejut akibat jantung. Ramai orang kat luar sana sakit hati kan. Tapi cerita pasal masalah sakit jantung ni. Katanya dia punya statistik makin lama makin meningkat. Nak tahulah macam kenapa makin lama makin meningkat. Orang yang aktif pun boleh kena sakit jantung. Orang yang muda pun boleh kena. Dia bukannya orang tua je yang boleh kena. Itulah pasal. Jadi untuk berbincang mengenai kematian mendadak akibat masalah jantung ni, kita bawakan kepada anda, kepada studio ini, Dr. Abdul Rahim Tahir, pengasas klinik pakar jantung Dr. Rahim. Selamat datang, Doktor. Kan, ni jantung nampak kalau tengok dekat atas meja ni ada jantung. Ni jantung siapa ni, Doktor? Bukan siapa-siapa punya ya. Jantung contoh. Okey, kita nak tahu juga apa sebenarnya berlaku bila seorang rebah secara tiba-tiba akibat masalah jantung. Okey, terima kasih atas soalan ni. Kalau orang ada meninggal sebab masalah jantung, biasanya dia berkaitan dengan sistem elektrik jantung yang short. Jantung tiba-tiba berhenti iramanya, jantung berhenti mengepam. Dan akibatnya dalam masa beberapa saat, bekalan darah ke otak akan terhenti. Jadi mangsa akan jatuh tiba-tiba depan mata tanpa sebarang tanda. Dan ini kadang-kadang menyedihkan kita lah. So, biasanya bila kita jumpa ahli keluarga, dia kata, kemarin dia sihat je, Doktor. Tiba-tiba berlaku macam itu. Itulah isu dia zaman sekarang. Tapi macam mana benda ni boleh berlaku pada orang yang nampak sihat, muda, aktif, dan dia tak pernah ada apa-apa masalah, tiba-tiba kena benda ni? Isunya ialah banyak kes-kes jantung ni, dia berlaku tanpa kita sedar. Contohnya ada orang yang ada masalah sistem elektrik jantung sejak kecil lagi. Tak ada tanda. Ataupun mereka ada sistem salur darah yang mengecil secara perlahan-lahan. Ataupun sakit lemah jantung tapi tak ada tanda. Jadi kita rasa fizikalnya lakinya nampak sihat. Tak ada masalah, tapi dalam tu kita boleh nampak jantung dia tu, mungkin jantung dah menderita bertahun-tahun. Kalau kita buat scan tu barulah kita tahu kan. Kalau kita tengok ni degupan jantung orang normal ni. Saya ingat scan baby tadi, bukan? Okey, ni apa ni? Chamber dia? Wah, pandai. Ini memang scan jantung. Ini tak normal ke? Ini adalah scan jantung yang besar, yang bengkak. Okey, kalau tak normal tu dia punya degupan dia ataupun dia punya apa yang kita nak tengok tu? Bila kita lihat scan jantung, bila kita tahap tak normal tu, jantung dah akan besar dan dia tak kuat mengepam. Ada cara kita nak ukur lah. Ada percentage dia. Mungkin kita pernah kena serangan-serangan kecil yang kita tak perasan. Apakah tanda-tanda serangan-serangan kecil? Mungkin kita boleh tengok. Tanda-tanda serangan jantung kecil biasanya terlalu halus dan kita tak perasan. Dan ramai orang abaikan. Dia anggap benda ni mungkin sebab stres atau banyak kerja. Contohnya kan, kadang saya pernah jumpa pesakit saya yang dia mengadu rasa tertekan di dada bila naik tangga. Sesak ke? Ketat? Dia rasa ketat sikit. Dia rasa, tak ada apalah, ini tekan-tekan. Ataupun dia rasa mengah bila buat kerja dah lama. Itu tengah serangan kecil. Itu tanda-tanda dia. Ataupun kadang-kadang dia rasa letih. Bangun pagi, padahal baru je bangun, tapi letihnya luar biasa. Ataupun another situasi lain, macam tengah exercise, lepas tu rasa macam, ya Allah, jantung aku ni tengah pump laju betul. Itu serangan ke ataupun? Berdebang pun tak ada tanda. Tanda juga. Macam mengah sangat tengah exercise ni. Itu tanda juga? Ya. Saya bercakap ni bukan nak mengah. Atau kadang-kadang orang yang kita kata dia ni rasa nak pitam. Saya ingat saya low blood pressure. Kan? Itu sebahagian daripada tanda-tandanya. Jadi poin dia ialah kita jangan abaikan tanda-tanda ni. Jangan abaikan tanda-tanda ni. Jadi jantung kita dah beritahu aku ni tak sihat. Pergilah cek. Tapi kita biasalah, aku ni pergilah cek. Hero kan? Nak cek tu yang macam ramai yang macam tak adalah aku ni. Tak ada benda ni, boleh je function. Tapi nak tanya juga doktor, sekarang ramai pula orang muda kita dengar kena sakit jantung ni kan. Apa yang diorang buat dan yang menjadi benda tu jadi risiko untuk mereka, khususnya untuk yang berumur 20 tahun yang ke atas? Hakikatnya zaman sekarang orang muda hidup dalam tekanan yang tinggi, tapi kita tak perasan. Tadi doktor bincangkan tentang apa? Burnout dalam lelaki. Sedangkan isunya ialah dia berkaitan dengan stres hidup lah, tekanan hidup yang tinggi kan.
dengan ada ekonomi yang mencabar zaman sekarang, apa yang berlaku, orang terpaksa kerja overtime. Jadi rehat tak cukup, tidur tak cukup, makan tak jaga. Lepas tu masa agak-agak bila kritis kan, isap rokok ataupun vape. Kita tak bersedar, badan kita akan naik. Itu isu dia. Di samping itu juga ramai orang lelaki yang tak tahu dia ada darah tinggi, kencing manis. Tak pernah pergi cek? Atau kolesterol. Sebab dia harap kalau darah tinggi, sakit kepala. Okey. Contohnya doktor, kalau macam daripada umur muda tu kan, umur baby tu dia sihat walafiat kan. Lepas tu bila dah umur 20 tahun tu dia mulalah dengan persekitaran yang Lifestyle dia lah. Lifestyle dia macam yang seperti doktor kata, dia dah mula vape, tidur tak cukup, makan dia pun tak jaga. So itu yang macam tiba-tiba jantung tu mula affect. Ya. Dia maksudnya dia benda tu build up tau perlahan-lahan ni. Dia naik sikit. Kita tak perasan. Kita rasa kita okey, tapi dalam tu memang nampak macam okey, macam abang sado kan. Tapi dalam tu mungkin jadi masalah. Okey, mungkinlah ada yang menonton dia cakap, okey, saya nak tukar lifestyle saya. Saya nak jadi sihat supaya jantung saya tidak berhenti. Tiba-tiba, kau bukan boleh berhenti, tukar bateri. Tak boleh. Tak ada jual jantung. Beli-beli tak ada jual jantung ni. Macam mana mereka harus lakukan ataupun apa nak buat ni, nak mengurangkan risiko kena serangan jantung? Para penonton yang ada pada pagi ini, sekiranya benda paling utama yang paling penting ialah jangan tunggu tanda serius jantung baru datang pergi cek. Okey. Jadi bila kata rasa tak sihat, buat proper heart screening. Buatlah ECG ke, echo ke atau stress test, dan semua ujian ni kita boleh buat dengan cepat dan tidak menyakitkan. Okay, yang lebih penting, kita dapat jawapan terus. Kita tahu status jantung kita yang terkini. Baik. Jadi itu kita kena buat. Lepas tu yang lain ambil gaya hidup sihat lah. Macam anda kata tu kan. Jangan isap rokok, jaga makan, tidur cukup. Jadi perkara itu akan membantu kita mengurangkan risiko kematian mendatang. Saya rasa sangat penting untuk kita, tak kisah lelaki ke perempuan, untuk fixkan setiap tahun buat check up. Betul, body check up tu sangat penting. Betul. Kan? Setuju sangat sebab apa yang doktor katakan, stress test, ECG dan sebagainya dapat memberi kita data lah yang macam okey, kat mana kita you sihat ketika ini ataupun setiap tahun kena lakukannya doktor. Mungkin ada sedikit lagi ucapan ataupun nasihat kepada penonton kami untuk My Heart Center, macam mana boleh bantu mereka. Okey, kami di My Heart Center Sdn Bhd ataupun Klinik Pakar Jantung Dr. Rahim, kita percaya semua orang berhak tahu fakta tentang kesihatan jantung mereka. Baik. Jadi kami fokus kepada mereka yang ada tanda-tanda awal tu. Datang buat pemeriksaan dan kita boleh buat semua ujian tu dengan cepat dan tu dapat jawapan. Dan kita juga akan simpulkan lepas tu keadaan jantungnya sebenar macam mana. Jadi kita fokus kepada rawatan awal. Jangan tunggu dia dah teruk baru kita buat rawatan. Jadi kalau sesiapa penonton yang ada masalah kita bincang tadi, terutamanya mereka yang ada faktor keturunan. Kan kita bimbang kok mak bapak kita ada masalah tu, tolong datang cek. Kita akan bantu anda untuk dapatkan jawapan segera. InsyaAllah. Dan siapa ada masalah boleh call kami 020-512-3500 ataupun layari website kita www.pakarjantung.com atau semua media sosial yang ada lah. pakarjantung.com. Terima kasih Dr. Rahim. Masa kita sangat singkat. Saya nak buat temu janji juga. Saya nak buat ECG ke stress test. Stres hosting dengan I. Tak bengah. Terima kasih Dr. Rahim. Kita akan berehat seketika terus menonton Borak Sini. Janji kepadamu selepas ini. Zara menanti anda.